Hi guys, welcome back to the channel. Kita dah masuk dapur. So, mesti kita ada resipi baru yang itu ialah agar-agar buah naga. Jom kita tengok, senang je guys. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okay, so cawan yang ni guys cawan yang ni saya dah ambil letak 2 cawan air ni, 1 cawan susu full cream. Lepas tu agar-agar ni paket besar kan, saya pakai setengah lah. Buah naga kita dah blend. Kalau guys nak manis, guys boleh letak gula lah. Saya tak letak gula lah. Jom kita tengok macam mana buat. Ni acuan dia lah. Saya beli lah. Kita akan letak dalam bekas ni lah. Jom kita tengok. Okay guys, air kita dah dekat nak mendidih. Kita boleh letak 1 cawan susu lah. Okay, biar dia mendidih macam nak mendidih sikit. Kita boleh letak agar-agar lah. Tak guys, air dengan susu kita dekat mendidih, kita boleh letak agar-agar lah. Kita akan kacau sampai agar-agar tu hilang lah. Hilang maksud dia dah tak nampak lah. Kita tak nak yang ni ya guys, kita nak dia hilang. Agar-agar tadi dah hilang, kita boleh letak dragon fruit. Kita dah blend lah, blend sehalus yang boleh biar dia mendidih. Cantik kan guys, kan warna dia macam air bandung guys. Letak ais dah boleh minum. Sekejap sekali guys. Minum-minum manis saya tu potong kaki guys. Okay guys, mendidih 15 minit, kita boleh letak acuan lah. Ikut suka hati guys lah. Saya ada beli macam tapau yang kecil-kecil tu lah. Jom kita. Biar dia guys, bagi dia sejuk sikit, lepas tu baru kita boleh letak rice putih. Kita akan tengok nanti guys. Guys, kita dah tunggu 30 minit atau sejam. Dia dah macam dah beku sikit, nampak tak? Kita boleh tutup, kita boleh letak dekat dalam peti sejuk. Kita boleh tutup lah. Kita tutup. So kita akan tengok besok lah apa kejadian dia guys ya. Okay guys, ini yang agar-agar yang buah naga kita buat hari tu ya, semalam ya. So kita nak try dia, sedap tak? Sebelum kita akhiri blog tu, kita boleh akhiri blog yang kita buat agar-agar kan, agar-agar dragon fruit. Sesuai lah guys, sedap. Zero sugar. Kalau guys nak letak gula, boleh letak gula je. Sudah. Dia macam rasa macam ada rasa macam susu sikit. Sedap. Kita letak susu kan, sangat sedap guys. Nampak tak guys? Inilah agar-agar. Nampak tak guys? Agar-agar dragon fruit. Itu saja vlog kita. Akhiri vlog kita. Kita jumpa dalam next vlog. Bye guys.